Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang saya kasihi sekalian. Saya Nur Syazwani Nadira binti Khairul Nizam sebagai pengacara sesi temu bual pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan satu isu yang semakin membimbangkan dalam masyarakat, iaitu gejala sosial dalam kalangan pelajar. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya baca serangkap pantun. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di dahan jati. Remaja kini penuh cabaran, gejala sosial makin menjadi. Itulah realiti yang kita hadapi hari ini. Remaja yang sepatutnya menjadi harapan bangsa seringkali terjebak dengan gejala yang boleh merosakkan masa depan mereka. Sebelum kita teruskan, izinkan saya jelaskan sedikit tujuan topik ini dipilih untuk program hari ini. Isu gejala sosial dalam kalangan remaja dipilih kerana ia semakin merisaukan masyarakat kita. Remaja ialah aset dan harapan negara, namun jika mereka terjebak dengan gejala sosial, masa depan bangsa akan terjejas. Oleh itu, perbincangan ini bertujuan untuk memberi kesedaran, membuka mata masyarakat serta mencari jalan penyelesaian bersama supaya remaja kita dapat dibimbing ke arah yang lebih positif. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita mendengarkan penerangan daripada beberapa individu yang saya percaya sangat arif dan bijaksana untuk mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Baiklah, hadirin yang saya hormati, kita teruskan sesi temu bual kita bersama seorang guru, iaitu insan yang sentiasa dekat dengan remaja dalam membimbing dan mendidik generasi muda. Okey. Assalamualaikum cikgu. Salam. Okey. Cikgu, terlebih dahulu, bolehkah cikgu menerangkan apa yang dimaksudkan dengan gejala sosial dari segi kefahaman cikgu? Nak cerita gejala sosial ni ialah perangai atau tingkah laku yang tak baik dan bertentangan dengan nilai murni. Sebagai contoh, motif sekolah, melepas hingga lewat malam, merokok dan membuli. Semua itu termasuk dalam gejala sosial. Okay. Terima kasih cikgu atas penjelasan yang sangat jelas. Memang benar, remaja hari kini berdepan dengan pelbagai cabaran dan gejala sosial ini memang satu perkara yang perlu dipandang serius. Okey cikgu, seperti yang kita tahu, bukan mudah untuk membimbing remaja pada zaman kini yang melalui pelbagai dugaan. Jadi, apakah cabaran terbesar bagi cikgu untuk mengatasi gejala sosial ini? Baiklah. Sebagai guru, cabaran yang saya sering hadapi ialah kami susah nak dapatkan kepercayaan murid. Ada murid ni yang bila kita nasihat, dia senyap je, dia tak dengar nasihat kita. Dan ada juga yang melawan. Situasi ini memang mencabar kerana kalau murid itu tak percaya kepada guru, memang susah bagi kami untuk bimbing dia. Selain itu, cabaran kedua yang sering saya hadapi ialah murid-murid yang biasa lebih mudah percaya dengan nasihat kawan dia berbanding daripada nasihat guru. Jadi walaupun kita dah beri nasihat dan tunjuk jalan yang betul, kalau kawan-kawan dia masih tarik ke arah yang salah, murid itu mudah terikut. Akhir sekali, cabaran emosi. Sebagai guru, kita kadang-kadang rasa kecewa bila usaha yang kita buat tidak dapat hasil. Tapi saya percaya perubahan ambil masa. Kita kena banyak bersabar, cari pendekatan yang sesuai dengan jiwa murid dan jangan cepat putus asa. Terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Memang jelas tugas seorang guru bukan sahaja mendidik dalam kelas, tetapi juga berdepan dengan pelbagai cabaran dalam bentuk sahsiah pelajar. Inilah yang menjadikan peranan guru begitu besar dalam usaha membendung gejala sosial remaja.
sekarang kita akan beralih kepada individu yang seterusnya yang saya percaya amat dekat terhadap setiap remaja yang ada di dalam Malaysia ini, iaitu seorang ibu. Okey. Jadi sekarang ni kita akan dengarkan pandangan daripada Puan Humaira. Soalan saya, ada yang berpendapat bahawa kesibukan ibu bapa bekerja menyebabkan anak-anak menjadi kurang perhatian. Adakah Puan bersetuju? Dan bagaimana hal ini boleh memberi kesan kepada remaja? Terima kasih atas soalan yang sangat baik ini. Secara jujurnya, saya memang bersetuju bahawa kesibukan ibu bapa bekerja memang merupakan faktor utama remaja terlibat dalam gejala sosial. Pada zaman sekarang, ramai ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja kerana kos sara hidup yang semakin tinggi. Kadang-kadang ada ibu bapa yang pergi bekerja pada awal pagi dan pulang pula pada lewat malam. Hal ini menyebabkan masa yang diperuntukkan untuk meluangkan masa bersama remaja menjadi semakin terhad. Akibatnya, remaja mula terasa diabaikan dan tiada tempat untuk bercerita ataupun berkongsi masalah mereka. Situasi ini menyebabkan remaja mula mencari perhatian daripada pihak luar, contohnya rakan sebaya. Jika remaja bernasib baik, mereka akan berjumpa dengan kawan yang baik dan memberi pengaruh positif. Tetapi jika sebaliknya, mereka akan mudah untuk terpengaruh dalam gejala-gejala sosial seperti ponting sekolah, merokok dan perkara-perkara negatif yang terdapat dalam media sosial. Walau bagaimanapun, saya percaya kesibukan bekerja bukanlah alasan mutlak untuk ibu bapa mengabaikan anak-anak. Ibu bapa boleh mencari ruang kecil dalam rutin harian untuk diluangkan bersama anak-anak. Contohnya, makan malam tanpa gangguan telefon, bertanya khabar tentang situasi mereka di sekolah ataupun meluangkan masa untuk aktiviti hujung minggu bersama keluarga. Walaupun sekejap, kalau masa itu digunakan dengan penuh kualiti, anak-anak akan kurang rasa terabai dan rasa lebih dihargai. Kesimpulannya, memang benar kesibukan bekerja boleh menyebabkan anak-anak kurang perhatian dan memberi kesan negatif kepada sasiah remaja. Namun, jika ibu bapa mengamalkan pengurusan masa yang bijak serta kesedaran yang tinggi tentang pentingnya hubungan dengan anak-anak, maka anak-anak akan kurang rasa terabai dan tidak mudah terjerumus dalam gejala sosial. Terima kasih Puan Humaira atas jawapan sebentar tadi. Memang jelaslah kasih sayang dan perhatian ibu sangat penting dalam mendidik anak-anak. Okey, jadi kita akan pergi ke soalan seterusnya, okey. Sebagai seorang ibu, apakah pandangan Puan tentang peranan ibu bapa dalam mencegah remaja daripada terjebak dalam gejala sosial? Bagi saya, peranan ibu bapa dalam hal ini adalah sangat besar dan tidak boleh dipandang ringan. Pertama sekali, ibu bapa perlu menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Jika ibu bapa ingin anak-anak berdisiplin, ibu bapa pertama sekali perlulah menunjukkan disiplin yang tinggi di rumah. Jika ibu bapa mahu anak-anak bercakap dengan sopan, mereka perlulah menggunakan bahasa yang baik di rumah. Remaja belajar melalui pemerhatian. Jadinya, ianya sangat penting untuk ibu bapa menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Kedua,
Ibu bapa mestilah meluangkan masa bersama anak-anak dengan kerap. Kerana walaupun sibuk dengan kerja, kita perlu ada masa untuk berbual, bertanya khabar atau meluangkan masa bersama mereka sekurang-kurangnya sekali setiap minggu supaya mereka tidak rasa terabai. Dengan cara ini, anak-anak akan rasa lebih dihargai dan lebih selesa untuk berkongsi masalah mereka kepada ibu bapa. Apabila mereka selesa untuk berkongsi cerita dengan kita dapat mengesan dengan lebih awal jika remaja itu ada tanda-tanda mereka terlibat dengan gejala sosial. Ketiga, ibu bapa juga perlu memantau persekitaran anak-anak. Contohnya, siapa mereka berkawan, apa aktiviti mereka dan apa yang mereka lakukan dalam media sosial. Pemantauan bukanlah bermaksud untuk mengongkong, tetapi lebih kepada menunjukkan keprihatinan. Kalau kita nampak ada kawan atau aktiviti yang mencurigakan, kita boleh menasihati dengan cara yang baik. Selain daripada itu, pendidikan agama dan nilai moral mesti diterapkan kepada anak-anak sejak kecil. Ini penting untuk membina benteng dalam diri remaja supaya mereka tahu untuk membezakan apa perkara yang baik dan apa perkara yang buruk. Apabila mereka berpegang kepada nilai yang kukuh, mereka akan tidak mudah untuk terjerumus dalam gejala sosial. Jadi secara ringkas, peranan ibu bapa adalah mendidik melalui teladan, meluangkan masa bersama anak-anak, membuat pemantauan yang bijak serta menerapkan nilai agama dan moral yang tinggi kepada anak-anak supaya mereka tidak terjerumus dalam gejala sosial pada masa sekarang. Okay. Terima kasih Puan Humaira atas jawapan yang begitu bermakna. Di sini jelaslah bahawa semua ibu bapa adalah tunjang utama dalam membimbing anak-anak melalui teladan yang baik, masa berkualiti bersama keluarga, pemantauan yang bijak serta penerapan nilai agama dan moral. Remaja akan lebih kuat untuk menolak pengaruh negatif. Bagi individu yang terakhir yang kita akan temu pada hari ini ialah seorang remaja. Kerana bagi saya, kita juga perlu dengar sendiri pandangan daripada remaja kerana mereka lah yang melalui zaman penuh cabaran ini. Mereka berdepan dengan pengaruh rakan sebaya, dengan media sosial dan juga persekitaran yang boleh mengundang risiko. Oleh itu, di sini kita bawa seorang remaja untuk berkongsi pandangan daripada perspektif mereka sendiri. Saudari Ifah, untuk soalan pertama, bagaimana pengaruh rakan sebaya memberi kesan terhadap perlibatan remaja dalam gejala sosial? Okay, terima kasih untuk soalan itu. Bagi saya sendiri, memang jelas pengaruh rakan sebaya ni kuat dalam kehidupan remaja. Sebab pada usia ni, kebanyakan remaja memang ada keinginan nak rasa diterima dalam kumpulan. Jadi bila mereka berkawan, secara tak langsung mereka mudah ikut perangai atau tabiat kawan-kawan atau rakan sebaya itu. Kalau tak ikut, mereka mungkin akan diketepikan, rasa tak dihargai atau bimbang diejek oleh rakan sebaya. Selain itu, remaja ni memang ada sifat ingin mencuba. Jadi, bila nampak kawan buat sesuatu, walaupun benda tu sebenarnya salah, mereka akan tergerak hati untuk cuba juga. Contohnya, ada yang ikut kawan pontis sekolah, ada yang mula merokok, melepak sampai lewat malam. Sampaikan
mereka ada yang terlibat dengan vandalisme tau. Itu semua berlaku sebab dorongan kawan yang dianggap berpengaruh dalam kumpulan. Tapi pada masa yang sama sebenarnya, saya rasa penting untuk kita faham bahawa pengaruh rakan sebaya ni bukan semata-mata negatif. Kalau remaja tu berkawan dengan kawan yang rajin belajar, aktif bersukan atau atau suka buat aktiviti yang bermanfaat, macam contohnya sertai kelab, persatuan ataupun program sukarelawan, mereka pun akan terdorong untuk ikut perkara yang baik. Jadi pengaruh tu sebenarnya boleh jadi faktor yang positif kalau kena pada cara dan kawan yang betul. Jadi saya sebenarnya percaya rakan sebaya memainkan peranan besar dalam membentuk sikap dan personaliti remaja, sama ada ke arah positif ataupun negatif. Semuanya sebenarnya bergantung pada jenis kawan yang mereka pilih dan juga kebijaksanaan mereka sendiri dalam menapis pengaruh yang mereka terima. Terima kasih Saudara Ifa. Benarlah bahawa pengaruh rakan sebaya sangatlah memberi impak yang besar terhadap diri seorang remaja. Kerana remaja lebih cenderung untuk mengikut gaya hidup kawan-kawan mereka. Kalau salah pilih kawan, mudahlah terjebak dengan perkara negatif. Untuk soalan saya yang terakhir, bagaimana pula media sosial dan hiburan digital menyumbang kepada peningkatan budaya sosial? Bolehkah Saudara Ifa memberikan sedikit pandangan terhadap soalan itu? Boleh. Pada pandangan saya, media sosial memang sangat mempengaruhi kehidupan remaja hari ini. Kita boleh lihat hampir setiap masa mereka menggunakan aplikasi seperti TikTok, Instagram dan Facebook lah. Kalau kandungan yang mereka tonton tu berbentuk positif seperti pendidikan, motivasi atau perkongsian pengalaman, ia memang membantu mereka dalam menambah ilmu dan membina keyakinan diri. Namun masalah timbul bila remaja terlalu banyak terdedah kepada kandungan yang tidak sesuai. Contohnya, bahasa kasar, budaya bebas atau gaya hidup yang melalaikan. Bila kita tengok berulang kali, mereka jadi terbiasa dan mula anggap sebenarnya kandungan-kandungan negatif ini kandungan yang normal. Lama kelamaan, ia boleh mempengaruhi sikap dan cara mereka berfikir. Selain itu, media sosial juga boleh buat remaja leka. Ramai yang lebih suka habiskan masa dengan telefon daripada belajar atau sertai aktiviti yang sihat. Kadang-kadang tidur pun terganggu sebab terlalu lama gunakan telefon dan disiplin pun mulalah terjejas. Jadi satu lagi, kesan yang saya nampak ialah budaya perbandingan. Remaja hari ini suka membanding-bandingkan diri mereka dengan rakan sebaya ataupun pempengaruh. Kalau tak mampu capai gaya hidup tu, mereka mudah rasa rendah diri, hilang keyakinan atau tertekan. Sampaikan ada yang sanggup buat perkara negatif semata-mata nak perhatian ataupun nak dapatkan lebih banyak pengikut. Jadi saya rasa konklusinya daripada apa yang saya cakap ni, media sosial ni ada dua sisi. Kalau digunakan dengan bijak, ia boleh jadi platform yang bermanfaat. Tapi kalau digunakan tanpa kawalan, ia boleh jadi punca daripada pelbagai masalah. Lagi-lagi terutamanya lah
dalam kalangan remaja ni sendiri. Itu saja dari saya. Akhirnya kita telah sampai ke hujung perancangan. Alhamdulillah, kita telah pun mendengar pelbagai pandangan yang sangat bernilai daripada guru, seorang ibu dan juga remaja sendiri. Jelaslah bahawa di sini gejala sosial dalam kalangan remaja bukanlah isu yang boleh dipandang ringan. Ia melibatkan semua pihak, guru sebagai pendidik, ibu bapa sebagai tunjang keluarga dan remaja itu sendiri sebagai pewaris masa depan bangsa. Dari perbincangan ini, kita dapat simpulkan bahawa pencegahan gejala sosial memerlukan kerjasama semua pihak. Guru perlu terus mendidik dengan penuh kesabaran. Ibu bapa perlu memantau serta menunjukkan teladan yang baik. Manakala remaja pula perlu bijak memilih jalan hidup dan tidak mudah terpengaruh dengan anasir negatif. Hanya dengan kesedaran bersama, baru kita dapat melahirkan generasi muda yang berilmu, berakhlak mulia dan mampu memimpin negara ke arah lebih maju. Akhir kata, saya juga ingin berterima kasih kepada semua panel yang saya telah berkongsi pandangan dan juga kepada para hadirin yang setia bersama hingga ke akhir perbincangan ini. Semoga sesi berbual ini memberi manfaat serta menjadi titik tolak untuk kita bersama-sama membendung gejala sosial dalam kalangan remaja. Sebelum saya akhiri sesi ini, izinkan saya baca serangkap pantun. Pagi hari pergi ke hulu, petang pula ke tepi kali. Andai ada rezeki bertemu, kita bersua di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.